Saya Muhammad Rafi. Kami dari kumpulan Pentameter. Di sini kami ingin menumpukan bekas-bekas yang telah kami isi dengan batu besar, batu kecil, arang, pasir dan pen dan kapas. Mula-mula isikan air yang telah bercampur dengan tanah ke dalam bekas pertama. Kita boleh lihat air mengalir dan satu bekas ke bekas yang lain. Setiap kali air masuk ke bekas yang lain, warnanya menjadi semakin bersih. Akhir sekali kita dapat lihat air yang keluar di proses air bersih dan jelas dari sebarang kekotoran. Impak. Kesan daripada pengertian ini jelaslah proses penapisan ini bergaya potongan tersepat setiap kali melalui setiap bekas dan diisikan batu, arang dan kapas. Jadi kami dapat memahami cara penapis air berfungsi. Berdasarkan kepada idea penapis air itu tadi, kami sedang mengusahakan dan telah pun berjaya menghasilkan sebuah penapis air yang diperbuat daripada botol biasa. Ia menggunakan botol-botol daripada bahan terpakai dan bahan-bahan yang digunakan sebagai penapis air juga adalah bahan-bahan yang mudah didapati dan tidak memerlukan kos. Malah hasil yang terhasil nanti boleh digunakan untuk menjalani kehidupan harian seperti membasuh kereta, menyiram tanaman dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang tidak melibatkan makan ataupun minum. Aktiviti ini dapat membuatkan kami lebih memahami tentang konsep tapisan air dan juga memberikan kami kemudahan dalam menjalani kehidupan dan dalam masa yang sama menyokong kelestarian dalam kehidupan kami.